menandatangani perjanjian untuk mengirim 1,5 juta warga Bangladesh agar bekerja di Malaysia secara bertahap. Malaysia akan memberi pertimbangan utama kepada permohonan pekerja Bangladesh yang kehilangan peluang. Kita bukan lagi bersaing antara sesama masyarakat Malaysia, tetapi kita bersaing dengan mereka yang bukan warga negara. Sudah sampai Malaysia, saya buat kerja kayu super. Bangladesh, 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 Bangladesh. Melihat Singapura yang dulunya merupakan negeri Melayu, sekarang sudah diduduki mayoritas non-Melayu dan warga Melayunya terpinggirkan. Nampaknya, Malaysia juga mengalami ancaman yang sama. Malaysia, yang sebelumnya merupakan negeri tanah Melayu, kemungkinan akan berubah jadi negeri tanah Bangla. Bahkan di KLCC warga Melayunya sudah tidak terlihat tertutup oleh kumpulan warga Bangladesh. Masalah ini pun sampai menjadi sorotan serius mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan juga di Parlemen Malaysia. Sudah sampai Malaysia, saya buat kerja kayu super. Jangan cinta, nanti hati ada sakit. Cinta dua saja, oke? Oke. Bangladesh, 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 Bangladesh. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan memberi pertimbangan utama kepada permohonan pekerja Bangladesh yang kehilangan peluang akibat perkembangan politik di negara mereka. Perdana Menteri berkata kerajaan Bangladesh telah membuat rayuan kepada Malaysia berhubung kemungkinan menambah pengambilan pekerja dan golongan profesional dari negara berkenaan. Sekiranya betul-betul Melayu tulen, jangan musnahkan bangsa Melayu dalam negara ni dengan bawa pekerja asing Bangla ni. Mungkin dahulu kita bercakap Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Dahulu mungkin Alibaba famous atau popular dibincangkan. Tetapi adakah Kementerian Perkhidmatan sedar bahawasanya sekarang ini isunya bukan lagi Alibaba tetapi Ali Bangla, di mana kita bukan lagi bersaing antara sesama masyarakat Malaysia, tetapi kita bersaing dengan mereka yang bukan warga negara. Dahulunya mereka berkunjung di tempat kita hanya sebagai buruh kasar, tetapi sekarang ini mereka telah berusaha menjadi pengusaha. Kita perlu komited untuk mengurangkan jumlah pekerja asing dan pendatang asing tidak berkemahiran dalam negara kita. Dan yang ini memerlukan bukan saja dasar, tetapi ia juga memerlukan kerjasama daripada industri, kerana setiap kali pentadbiran sebelum ini ingin mengurangkan jumlah pekerja asing di negara ini, dia akan dapat bantahan. Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada bulan April yang akan datang akan membincangkan satu mekanisme khusus untuk mengurangkan jumlah pekerja asing ini secara berkala, dan RMK ke-13 yang akan dibentangkan pada tahun depan akan meletakkan sasaran pengurangan jumlah pekerja asing yang lebih drastik dan lebih ketara. Saya sebut di Parlimen hari ini supaya saya dapat menyediakan industri dan ekonomi kita dengan lebih awal. Jadi yang itu pertama, kalau saya minta 2 minit je lagi Datuk Tuan, kita perlu komited untuk mengurangkan jumlah pekerja asing. Kerana kalau kita terus ada antara 3 ke 3.5 juta pekerja asing, baik yang ada dokumentasi ataupun tidak ada dokumentasi, ini mewujudkan satu kumpulan yang menawarkan struktur kos yang lebih rendah, yang mana memang peniaga tempatan kita tidak boleh bersaing, kerana mereka akan terus meletakkan harga yang jauh lebih rendah, dan akan terus ada peniaga-peniaga atau orang ramai yang lebih gemar untuk mendapat khidmat ataupun produk daripada mereka. Jadi itu yang pertama di peringkat makro. Di peringkat dasar juga, seperti yang telah kita umumkan tahun lepas,
bahawa kerajaan akan membentangkan undang-undang Akta Anti-Rent Seeking ataupun Akta Anti Alibaba, kerana sebahagian sebab kenapa kita ada fenomena ini ialah kerana penduduk tempatan sendiri yang sama ada menyewakan atau memberikan lesen dia dapat untuk dia berniaga, tetapi dia lebih gemar untuk dapat 3,000 4,000 sebulan pakai nama dia sahaja. Jadi selagi perkara-perkara ini tidak diselesaikan, dan buat masa sekarang kita tidak ada undang-undang yang khusus yang boleh diambil tindakan kepada penduduk tempatan yang membolehkan fenomena ini makin bertambah. Jadi pandangan kami ialah selain daripada struktur ekonomi itu yang perlu diperbetulkan dengan mengecilkan jumlah pekerja asing yang ada, kita juga perlu mengetatkan undang-undang, salah satunya melalui Akta Anti Alibaba ini, supaya menjadi kesalahan untuk membolehkan pekerja asing mengusahakan perniagaan dan perusahaan atas nama orang tempatan yang telah menyebabkan berlakunya keadaan seperti sekarang. Dalam jangka masa 10 tahun, orang Melayu akan dipinggir dan negara kita ini sudah dijual kepada orang lain. Sudah tentu tidak baik untuk orang Melayu. Kalau saya berdiam diri, bermakna saya tak bertanggungjawab. Perjuangan saya terus untuk nak tentukan bangsa saya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain. Itu perjuangan saya. Apabila saya lihat orang ini lebih utamakan duit, lebih utamakan jawatan, itu saya tak boleh sokonglah. Kalau nak pegang jawatan Perdana Menteri, mesti sumbang kepada kejayaan negara, sumbang kepada pemulihan kedudukan orang Melayu. Itu perjuangan saya. Jadi kalau orang buat benda yang merosakkan lagi, saya tak boleh. Saya masih boleh bercakap. Takkan saya nak duduk diam, oh okeylah, tak apalah, bukan masa saya dah. Kalau saya boleh bercakap, saya bercakap lah. Kalau saya dah sakit, dah tidur, dah tak boleh nak ni, saya tak bercakap lah. Ya, saya berpendapat bahawa kalau keadaan sekarang ni berterusan dalam jangka masa 10 tahun, orang Melayu akan dipinggir dan negara kita ini sudah dijual kepada orang lain dan bukan lagi anak Melayu. Macam Singapura, macam Pulau Pinang, kita duduk di negara kita, tak boleh masuk kawasan itu, tak boleh masuk kawasan ini kerana kita sudah jadi lemah. Kita berpecah dan tiap-tiap parti kecil-kecil belakang, orang lain bersatu, kita berpecah, dan masa depan Malaysia dalam 10 tahun bukan lagi tanah Melayu. Oke, karena kalian mulai lagi, Bibi mau kasih paham nih sama kalian. Nih ya, sebentar lagi Malaysia itu bukan sangat tidak mungkin untuk bernasib seperti Inggris. Jadi bumi putranya, alias kalau kami sebut itu pribumi, itu kalah dengan pendatang. Ya tergantung sih kalian melihat ini sesuatu yang buruk atau baik. Jadi nanti seperti Inggris yang dipimpin oleh India, bisa jadi Malaysia itu 20-30 tahun lagi dipimpin oleh PM Bangladesh. Kan kalian menggunakan sistem demokrasi itu, apalagi sekarang banyak banget tuh imigran Bangladesh. Nah, mereka kan menikahi tuh wanita-wanita Melayu kan. Habis itu karena mereka udah tinggal lama di situ, mereka juga menjadi warga negara Malaysia, dan kalian akan menjadi yang sekarang sedang disebut Bangladesh. Ya nggak apa-apa sih, kan yang penting mereka pintar. Kan semua orang sama, ya kan? Saya mengingatkan saja, kalau kalian ini bermalas-malasan, kalian akan kalah dengan pendatang Bangladesh. Dan bisa jadi Perdana Menteri kalian itu nanti orang Bangladesh. Nampaknya akan sangat mungkin jika suatu hari nanti Malaysia benar-benar dikuasai oleh warga Bangla, sedangkan warga Melayu akan terpinggirkan, mengingat jumlah warga Bangla yang semakin hari semakin meningkat dan banyak yang menetap menjadi warga Malaysia. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Tulis di komentar.